Assalamualaikum orang Shah Alam. Ada ke yang tak tahu lagi syurga makanan sedap, nikmat dan viral ni? Vendor dia orang tak ramai tapi cukup meriah. Food Republic tengah berkampung ke tempat korang dari 5 sampai 8 Februari. Dia orang bertapak kat Masjid Az-Zahriah Seksyen 18 Shah Alam. Yang menariknya ada banyak juga makanan ringan tradisional dari China yang kita orang tak pernah nampak pun ada. Antaranya roti Yunus ni. Ada roti daging, ada roti ayam. Tengoklah tu bersemut customer dia. Influencer terkenal dari China ni pun ada kat sini. Makan huang mian dengan daging panggang dia ni layan juga. Xinjiang apricot tea dia pun wow. Himukang ni pula memang berbaloi korang cuba. Kita orang try yang roti goreng daging dia. Mi gandum kukus ni pula bukan sebarangan. Ini makanan tradisional dari China Utara tau. Rasa dia pedas-pedas memang sedap. Peminat sate boleh try Jiahe Yunnan BBQ ni. Ada ayam, ada daging, kita orang cukup suka. Makanan-makanan lokal tak ada ke? Ada ni bihun sup utara. Ada isi daging, perut, lidah. Senang cakap, dekat sini memang syurga makan. Program berselawat pun ada. Apa kata korang datang sendiri, makan dengan tenang dan pulang dengan hati yang kenyang. Jemput datang dan support.